Okey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey guys, hari ni aku nak share satu ilmu daripada satu hadis. Yang mana kalau kita baca ni, ganjarannya berdasarkan hadis saya sangat besar. Sebab dia baca, bacaan ni dia dibaca selepas daripada rukuk, iaitu baca iktidal. Lepas kita baca Rabbana walakal hamd dan kita tambah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kenapa dia tambah tu? Sebab ada seorang sahabat ketika zaman Nabi, ada seorang sahabat ni dia buat perkara bid'ah lah. Pada zaman tu tak dikira bid'ah sebab ketika itu Nabi masih hidup dan Nabi mengesahkan perkara ini. Jadi dia baca ketika lepas tu dia baca lepas Nabi kata Rabbana walakal hamd, dia sambung hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Senang je. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dan bagi kita yang tak pandai bahasa Arab, rasa macam susah. Dulu aku pun rasa susah nak baca ni. Rasa macam beban nak baca doa-doa bahasa. Padahal kita sebenarnya dah lama kita lancar bab-bab kita solat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi kita yang 4 perkataan je. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ingat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hamdan itu bermaksud hamid. Kasiran banyak. Thayyiban tayyib, 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 halal, Yusuf tayyib, tayyib, halal thayyiban, tayyib, hamdan thayyiban, mubarakan fi, berkat. Mubarakah, barakah, berkat. Berkat hanyalah milikmu. Kalau berkat yang milik Allah. Macam surah Al-Mulk. Berkat adalah milik Allah. Jadi, hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi. Kisah di sebaliknya, ada seorang sahabat ni lah, lepas rukuk tidak tu, dia baca. Hamdan Rabbana, apabila orang bangun, imam bangun, Rabbana walakal hamd, disebut hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dan bila baca tu semua malaikat berebut nak mencatat dia punya pahala tu. Jadi dia punya ganjaran besar lah. Dia banyak malaikat nak catat. Lupa saya je malaikat banyak. Yang ganjarannya sangat besar, jadi dia mudah je. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, 4 je. Hamdan, okey, bila imam bangun kan, Rabbana walakal hamd. Sorry, imam akan baca Sami Allahu liman hamidah. Jawab Rabbana walakal hamd. Kan? Hamd tambah lagi. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Berarti hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi kita dah betul-betul solat. Dah solat benda basic je. Bila kita kecil, apa kata kita cuba upgrade, kita tambah bacaan ni. Kita cuba lancarkan. Seperti mana kita suruh anak kita belajar solat, suruh anak kita belajar mengaji. Kita pun dah tua ni pun, dah berumur pun, kita cuba agak improve solat kita. Berbeza dengan solat kita. Dulu kita umur kecil, solat kita baca tu. Sekarang kita dah masuk, mungkin dah masuk 20, 30, 40 ni. Kita cuba baca pula yang ni. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Yang boleh masuk susah. Jadi kita latih dulu, kita sebut hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kita try seminggu, kita praktis. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi kita try apply zikir tu hari. Jadi bila kita solat tu teringat Rabbana walakal hamd. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sekali lagi Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi kita cuba baca hari. Kita boleh print screen. Saya akan share nanti dia punya bacaannya. Dan kalau tak pun kalau kita cuba print. Print tampal kat dinding. InsyaAllah ingat. Tampal kat dinding. Ataupun kita tampal kat kita punya handphone. Mana kita sedang nak lihat. Jadi kita akan cuba dalam seminggu. Try seminggu. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi tak payah banyak-banyak. Minggu ni kita nak hafal doa ni. Nak amalkan sunnah yang baru ni. Try. Cuba satu. Mungkin kita tak pandai bahasa Arab, kita akan lambat sikit. Orang pandai bahasa Arab, senang je. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi kita tak tahu ni, kita pelan-pelan. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi efeknya, saya selalu buat je tu. Jadi dah harinya, alhamdulillah, saya dah benda-benda ni dah tambah. Macam bulan ni, saya nak praktis satu sunnah baru ni. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Tak apa, kita kerja kan, kita sibuk. Jadi kita tak sempat. Nak buka-buka ni kadang kita lupa kan. Kita kerja outstation ke apa, kita tak malas kan. Sibuk kan. Nak solat pun susah kan. Kalau kerja ni solat nak pergi di masjid pun susah. Jadi kita nak baca-baca. Jadi solat dah lah. Betul tak?
Jadi apa kata kita try, tampal kat dinding atau tampal kat handphone, kita try practice. Niat kita nak dalam sebulan ni nak lancar seminggu atau sebulan. Cubalah mana yang mampu. Tapi kita dah niat dulu. Yang penting niat dulu. Dan try cuba praktiskan. Yang kita tak jadi dalam masa sebulan, kita sebulan dapat satu sunnah ni. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Adik dah esoknya dah lancar, dah boleh apply, dah mudah lah. Itulah antara tips untuk kita nak improve solat kita. Takkan solat kita sama dengan solat kita yang 20 tahun yang lalu. Jadi kita nak improve solat kita Jadi tak adalah kita rasa solat sama je zaman dulu. Zaman kita form 5, form 4 tu solat dengan kita dah tua 50 pun sama lagi. Tak ada beza kan. Jadi rasa macam kita koman lah kira kan. Kita cuba kita improvekan sebenarnya. Daripada kita cuba memahami bacaan dalam solat, ini juga cara kita untuk menambah amalan kita. Allahu'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.